Selamat sejahtera dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Syamimi dari SK Taman Kota Kulai 2. Selamat datang ke projek saya sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Hari ini saya ingin membawa anda melawat Zoo Johor. Saya memilih Zoo Johor kerana tempat ini mempunyai nilai sejarah, budaya dan menjadi salah satu mercu tanda penting di Johor. Dalam projek ini, saya membayangkan Zoo Johor sebagai sebuah kawasan pelancongan lestari untuk masa hadapan. Semasa membina kawasan ini, saya memberi tumpuan kepada elemen kelestarian. Saya menggunakan bahan binaan mesra alam supaya kawasan ini lebih sesuai dengan konsep bandar hijau. Saya juga menambahkan panel solar ini bagi menyokong SDG 7, tenaga berpatutan dan bersih. Dengan cara ini, pelajar dapat menikmati lawatan sambil kita terus memelihara alam sekitar. Selain itu, saya turut menerapkan SDG 14 kehidupan di bawah air dan SDG 15 kehidupan di darat. Kedua-dua maklumat ini penting untuk memastikan haiwan, tumbuhan dan ekosistem semula jadi terus dipelihara walaupun dunia semakin maju. Untuk membantu proses pembinaan, saya menggunakan Minecraft Agent. Saya membuat kod menggunakan Makecode dengan fungsi logs dan coordinates untuk membina panel solar secara automatik. Dengan cara ini, proses pembinaan lebih cepat, tersusun dan kemas. Salah satu ciri istimewa dalam dunia saya ialah hub pengangkutan hijau. Di kawasan ini, pelajar menggunakan kereta api redstone yang bergerak tanpa menggunakan asap karbon. Idea ini menunjukkan bagaimana teknologi boleh menggunakan lebih mesra alam. Inilah gambaran saya tentang Malaysia sebagai peneraju pelancongan hijau menjelang tahun 2026. Malaysia ialah negara yang kaya dengan warisan, budaya dan inovasi. Melalui projek Minecraft ini, saya ingin menunjukkan bahawa kita boleh mengekalkan identiti negara sambil menggunakan teknologi untuk membina masa depan yang lebih lestari.